Usfur, burung pipit. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum, salam bahagia kepada anda semua, moga bahagia. Alhamdulillah qail, nistansarukum fid din fa'alaikum an-nasr idza 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Wassalamu ala nabi Muhammad wa alihi wa ashabil kiram, la yakhzuhu wa la yuslimu fi musibatihi idza nazal bi, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari sidang hadirun hadirat sekaliannya, dapat kita direzekikan oleh Allah untuk kita mengupas siri yang seterusnya, iaitu kita kupas tentang yang berkait dengan ayat awal daripada surah Al-Mu'minun, di mana saya mengambil daripada kitab tafsir Al-Quran Al-Azim yang dinisbahkan kepada Imam Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah. Imam Ibn Katsir rahimahullah, kita akan menunjuk kepada mushafnya, apa pandangannya, apakah coretannya yang terkait dalam surah ini. Surah Al-Mu'minun seperti mana Allah telah menjelaskan, Allah telah melabel, Allah telah memberikan rumusan, Allah telah memberikan kategori tentang siapakah orang mukmin yang paling beruntung, orang mukmin yang paling berjaya, orang mukmin yang paling bahagia. Dulu suatu ketika dahulu kita tertanya, siapakah orang mukmin yang paling beruntung, apakah ciri-cirinya, dan Allah telah menjawab persoalan ini di dalam ayat-ayat daripada ayat pertama sehingga ayat ke-11 dalam surah Al-Mu'minun ini. Baik, saya akan membacanya. Bahkan kita ini di dalam bahasa Arab, saya cuba transliterasikan daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu sekadar mana yang saya boleh, sekadar mana yang diberikan pengetahuan atau izin daripada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ini talanum oleh Puan Hajar Rahmat Abdullah, kalau saya ditonton dalam YouTube. Jadi Imam Ibn Katsir rahimahullah, dalam dia menyatakan tentang qad aflahal mu'minun. Tapi saya sebut dulu daripada sudut dunia Arab, dunia salaf, ilmu salaf. Aflah ini bentuk lafaz ism tafdil. Dalam dunia salaf Arabi, kita ada salaf, kita ada nahwu. Salaf ini melibatkan huruf, manakala nahwu ini melibatkan perkataan dalam suatu jumlah, kalau tidak silap saya. Jadi qad aflah ini dalam bentuk ism tafdil bererti yang paling berjaya, bukan berjaya semata-mata, yang paling berjaya. Contoh macam perkataan kabir dan akbar. Kabir maknanya besar. Haza rajulun kabir, haza filun kabir. Ini lelaki yang besar, ini gajah yang besar. Maknanya ada benda besar yang lain juga, bukan gajah itu seekor saja. Kalau kita nak kata gajah ini paling besar di antara semua gajah-gajah yang lain, kita sebut akbar, paling besar. Tak ada yang lebih besar daripada itu. Macam Allahu Akbar, Allah yang paling besar, yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah paling besar. Begitu juga asghar, paling kecil, paling kuat, paling gagah, kita sebut dalam bentuk lafaz af'al. Jadi begitu juga aflah. Allah menyatakan tentang siapakah yang paling berjaya. Imam Ibn Katsir rahimahullah, dia menyebut qad fazu wa su'idu wa hasalu 'alal falah. Aflahul mu'minun, qad fazu, berjaya, wa su'idu, dan dibahagiakan. Orang mukmin ni paling bahagia, Allah membahagiakan dia. Wa hasalu 'alal falah, dan mendapatkan kejayaan. Al-falah berarti kejayaan. Macam dalam lafaz azan kita dengar, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kejayaan. Marilah kita menuju kejayaan. Wa humul mu'minun al-muttasifun bihadhihi al-awsaf. Kejayaan ni, dan mereka adalah orang mukmin yang memiliki sifat-sifat ini. Allah menyatakan apakah sifat-sifat tersebut bagi orang mukmin yang paling beruntung, paling bahagia, paling berjaya, paling gembira. Di akhirat sana nanti mudah-mudahan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina ini adalah ismul mausul.
yang merujuk kepada perkataan yang dalam bentuk lafaz jamak muzakkar salim. Tapi di sini bukannya merujuk kepada lelaki saja, orang yang khusyuk dalam solat. Kalau kita ikutkan perkataan al-lazina untuk lelaki yang ramai, tetapi ayat ini juga terpakai untuk perempuan juga. Maknanya mukmin yang berjaya, mukminah yang berjaya adalah mereka yang khusyuk dalam solatnya. Dan perkataan khasyuk ini juga banyak ditafsirkan, banyak pandangan masing-masing. Khasyuk di sini kalau mengikut pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas kata perkataan khasyu'un itu adalah khaifuna sakinun. Khaifuna sakinun. Khaifun sakinun. Khaifun maknanya orang yang takut. Takut. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang telah memberikan mereka makan daripada kelaparan dan memberikan keamanan daripada ketakutan. Khauf ini dalam bentuk lafaz masdar. Khaifun ini adalah isim fa'il. Ismul fa'il. Khaifun. Wasakin, sakin maknanya tenang. Isim fa'il sulasi. Isim fa'il sulasi atas wazan fa'il. Kalau dia ghairu sulasi, contoh macam rubai, khumasi, sulasi, rubai kita menggunakan huruf mim. Mim madmum. Mim yang ada baris dhammah di depannya. Contoh macam muazzin. Sebab asal perkataannya adalah azan. Azan ni adalah fi'il rubai. Sebab zal itu ada dua. Zal syaddah. Itu sebab itu disebut sebagai ghairu sulasi, maka kita tak boleh menggunakan isim fa'il, tapi kita menggunakan isim fa'il ghairu sulasi. Hadza wa sakinun. Dan wa kaza ruwiya an Mujahid wal Hasan wa Qatadah wa Zuhri. Begitu juga pandangan lain daripada Mujahid berkenaan dengan lafaz khasyuk itu merujuk kepada orang yang takut, orang-orang yang takut dan orang-orang yang tenang. Wal Hasan wa Qatadah wa Zuhri. Tetapi mengikut An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, al-khusyuk, perkataan khasyuk ini merujuk kepada khusyu'ul qalb. Khusyu'ul qalb ni khusyuk hatinya khusyuk, hatinya fokus, hatinya ada konsentrasi, ataupun orang kampung saya sebut sebagai concentration. Concentration dia memberikan fokus yang banyak, fokus yang penuh kepada sesuatu yang dikerjakan itu, yakni di dalam salat. Wakaza qala Ibrahim an-Nakhai. Begitu juga Ibrahim an-Nakhai pun berpandangan yang sama dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tetapi kalau ikut pandangan daripada Al-Hasan al-Basri, wa qala Al-Hasan al-Basri kana khusyu'um fi qulubihim faghaddu bidzalika absarihim wa khafadu al-jannah. Kana khusyu'um fi qulubihim. Mereka ni khusyuk di dalam hati mereka. Faghaddu bidzalika absarihim. Mereka merendahkan pandangan mereka. Wa khafadul jannah, dan merendahkan sayap mereka. Sayap di sini bukanlah sayap ajnihatul atruyur, bukan maknanya sayap-sayap burung-burung, burung bangau, burung merpati, burung herang, burung hereng, semuanya. Burung ni benda dia banyak perkataan, alhamdulillah. Saya dapat tahu burung contoh macam pelikan, dalam bahasa kita sebut sebagai baja'ah. Kalau itik, kuak kuak kuak, batun. Kalau dikun, ayam, kok kok kok. Kalau helang, sokrun. Kalau hering sebagai nasar. Kalau usfur, burung pipit. Kalau burung tiung, akak murai. Kalau burung tiung saya lupa. Kalau burung puyuh, samanun. Kalau burung unta, na'amah. Kalau burung gagak, ghurabun. Kalau burung merpati, hamamah ataupun yamamah. Kalau burung hantu disebut sebagai bumah. Bumah. Kalau burung merak, tawusun. Kalau burung kakak tua, burung kakak tua tinggal di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Burung kakak tua kita sebut sebagai itu tak ingat dah. Dalam bahasa Arabi. Apa pun kita cerita pasal apa di burung ni? Oh ya, pasal sayap tadi. Kita katakan mungkin merendahkan kita punya, kata ikut tafsiran saya, tafsir Basir Muhammad. Khafadul jannah kan maknanya kita sayap kan. Sayap ni kan erti kepada kita banyak melakukan perbuatan melibatkan urusan dunia, jadi kita rendahkan perbuatan tersebut. Itu kata tafsir saya. Mungkin ada tafsir yang lebih tepat daripada lain-lain sebab tidak disebutkan di dalam kitab Ibnu Katsir ini. Kata Muhammad bin Sirin, ini ceritakan tentang bagaimanakah turunnya ayat qad aflahal mu'minun ini.
Qala Muhammad bin Sirin, kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una absarihim ila as-sama' fi salah. Muhammad bin Sirin ni cerita bahawasanya ada sahabat-sahabat Rasulullah yang telah mengangkat pandangan mereka, yarfa'una absarihim ila as-sama' fi salah. Mereka ni sahabat-sahabat Rasulullah mengangkat pandangan mereka ke langit tatkala mereka tengah solat. Tengah solat pandang ke langit. Kalau ada apa nama tu, satelit ataupun drone, jadi kelakar kan. Drone tengah ambil gambar mereka tengah solat, mereka pandang ke drone atas tu. Jadi itu macam kelakar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala falamma nuzilat hazi ayat pun diturunkan, qad aflal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yakni mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Tetapi ada riwayat yang lain mengatakan tentang ayat ini diturunkan menurut pandangan daripada riwayat Ibnu Jarir dan juga Ibnu Abi Hatim, Sumarawa Ibnu Jarir anhu wa an Atha bin Abi Rabah aidan musallan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'al zalik. Bahawasanya Rasulullah ni bila dia sembahyang, bila dia solat, dia pandang ke atas langit. Allahu akbar. Jadi Allah turunkan ayat tersebut hatta nuzil hazi ayat. Wal khusyu' fi shalah inna ma yahsul liman faragha qalbahu laha. Khusyuk di dalam solat itu sesungguhnya dia yang mendapatkan kelapangan hati kepadanya, kepada solat. Washtaghala biha amma ada, dan menyibukkan diri dengan solat. Wa asaruha ala ghairiha. Wa hina izin takun rahalahu wa qurra'ain. Jadi ketika itu, hina izin maknanya pada ketika itu. Hina izin ni perkataan yang seerti dengan anazaka. Hina izin dan juga anazaka. Hina izin wa anazaka. Ketika itu maka berlakulah rehat dan juga penyejuk mata. Hina izin takun rahalahu wa qurrat ain. Qurrat ain maknanya penyejuk hati. Penyejuk mata. Penyejuk mata ni bukan maksudnya kita pergi ke peti ais, keluarkan ais, letakkan pada mata. Bukan itu. Penyejuk mata maknanya benda yang menenangkan kita. Benda yang tidak menyebabkan kita berasa marah. Benda yang memang orang kata so sweet. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis alladhi rawahu Imam Ahmad wa Nasa'i an Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala hubbiba ilayya at-tayyib wan nisa'. Nabi menyebut, diberikan rasa cinta aku kepada kebaikan dan juga wanita. Ini kalau tak silap. Wa ju'ilat qurra'aini fi salat, dan menjadikan penyejuk mataku di dalam salat. Waktu Rasulullah tengah mendirikan salat, dia baginda berasa tenang, sejuk saja. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Waqi' haddatsana Mas'il an Amr bin Murrah an Salim bin Abi Ajlan an rajul min Aslam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Bilal arina bis salat. Dalam sebuah hadis menceritakan tentang salat ini, Rasulullah kata kepada Bilal, ya Bilal arina bis salat. Wahai Bilal, rehatkanlah kami dalam salat. Maknanya solat itu merupakan satu rehat bagi baginda dan juga bagi kita daripada sibuk memikirkan tentang urusan dunia. Hari ini buat banyak benda pasal dunia. Semua fikir pasal dunia. Jadi waktu solat adalah kita berehat sebentar daripada urusan dunia. Rasul kata, ya Bilal. Bila menyebut tentang perkataan Bilal ni, saya teringat pada bahawasanya masyarakat kita di Malaysia ni, dia menggelarkan orang yang tak memperdengarkan azan tu dengan panggilan Bilal. Ramai yang menyangka, ramai yang faham bahawa Bilal ini adalah merujuk kepada nama jawatan. Tapi sebenarnya Bilal ini merujuk kepada nama sahabat baginda Rasulullah. Jadi kalau kita yang faham kalimat bahasa Arab ini, seharusnya kita menggunakan perkataan muazzin. Muazzin ini adalah isim fa'il ghair sulasi, sebab dia asal daripada perkataan azzana. Azzana yuazzinu muazzin. Tak boleh kita panggil Bilal, sebab Bilal tu macam kita panggil nama sahabat Rasulullah. Itu kalau mengikut pandangan saya. Sebab ini kita betul-betulkan budaya panggilan kepada seseorang yang memperdengarkan azan, yang melaungkan azan, yang memberikan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak bila tengah azan. Bukan tak bila, muazzin. Sebab Bilal adalah nama sahabat Nabi, bukan nama jawatan. Allahu a'lam bissawab. Ya Bilal arina bis salat. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن عثمان بن مغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الهنفية قال دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار
fadarat as-salah faqala ya jariyah utuni biwudu la'alli usalli fa'astari. Dikatakan bahawasanya ini apa yang saya faham, ada seseorang ni dia memiliki bibit orang gaji. Dia suruh orang gaji itu mewudukkan dia. Utuni biwudu la'alli usalli fa'astari. Supaya aku dapat rehat di dalam solat. Bagi dia solat itu adalah waktu rehat. Fara'ana an kana alaihi zalik. Maka kami melihatnya, kami macam fikir-fikir apa benda solat ni jadi tempat rehat pada dia pula. Apa kaitan solat ni boleh jadi tempat rehat? Faqala sami'tu Rasulullah. Kita sebut Rasulullah, bukan Rasulullah. Sebab Rasulullah ini dalam keadaan maf'ulun bih mansub. Sami'tu Rasulullah. Tu kadang orang kita tak faham kenapa kadang-kadang guna Rasulullah, kadang Rasulullah, kadang Rasulillah. Kadang-kadang dalam radio pun dia menggunakan domir baris hujung yang salah. Kata ya Rasulullah, bukan ya Rasul, ya Rasulullah. Sebab ya itu adalah menunjuk kepada munadi, seruan. Jadi selepas seruan itu harus dimansubkan bil fathah, ya Rasulullah. Ataupun kalau dalam keadaan biasa saja, contohnya macam laki itu Rasulullah, saya telah bertemu Rasulullah, maka Rasulullah itu adalah maf'ulun bih. Itu dalam keadaan kita bariskan dengan baris fathah. Begitu juga macam Abu Hurairah, Abi Hurairah, Aba Hurairah, Abu Bakar, Aba Bakar, Abi Bakar. Bila kita nak pakai? Kalau kita baca dalam kitab-kitab Arab, selepas harful jar baru dibaca Abi. Kalau dalam keadaan biasa saja, tak ada apa-apa gangguan, Abu. Kalau dia dalam keadaan halah mansub, Aba, ya Aba Bakrin, laki itu Aba Bakrin. Jadi itulah cara-cara untuk kita membedakan bagaimanakah sebutan bagi untuk ini adalah kita sebut sebagai asma khamsah. Abu, Aku, Fu, Zu, Hamu. Abu bapa, Hamu bapa mertua, Aku saudara, tak kisah abang ke adik ke, saudara seagama ke, saudara seislam, saudara semanusia ke. Fu, mulut. Zu, yang memiliki. Qum ya Bilal fa'alihna bis salat. Sebab aku mendengar Rasulullah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qum ya Bilal, berdirilah wahai Bilal, maka rehatkanlah kami dengan solat. Solat itu adalah tempat rehat bagi kami. Wallahu a'lam bishawab. Habis untuk ciri yang pertama, yang mana Allah labelkan ini adalah orang mukmin yang paling beruntung. Ciri yang kedua Allah sebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka berpaling daripada perkara yang sia-sia, benda yang tak datangkan manfaat. Macam Rasulullah dia menyebut, ada dua hadis, qala Rasul ihris 'ala man yanfa'uka, ambillah yang mana yang memberi manfaat kepada kamu. Hadis yang lain, qala Rasul min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik insan, sebaik-baik manusia adalah yang meninggalkan benda yang tidak mendatangkan manfaat kepada, benda yang sia-sia. Contoh macam gosip, mengumpat, mengata orang. Macam kita ni, ya Allah, zaman fitnah telefon ni, dalam media sosial ni, kita tengok betapa ramainya warga maya ataupun disebut sebagai netizen ni melemparkan kata-kata yang tidak baik kepada seseorang dalam mana-mana anti-posting yang termuat dalam dada media sosial itu. Dan orang Islam kebanyakannya, nama akaun Muhammad Nur apa semua, seolah-olah mereka fikir rakib dan atid itu tak dapat tengok apa yang mereka buat. Kalau bercakap depan tak berani, tapi kalau dalam tu jadi sebagai orang kata keyboard warrior. Allah sebut dalam Quran, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah sesuatu lafaz daripada perkataan min qawlin. Allah tak sebut min nutqil lisan, daripada sebutan lidah. Allah sebut perkataan qaul. Qaul ni pun merujuk kepada kitabah, penulisan. Sama ada penulisan dalam buku ataupun penulisan di dalam media sosial. Jadi orang, inilah dosa yang paling banyak menghambat manusia itu. Dia fikir bahawa dia selamat, tapi dalam alam barzah nanti ataupun masa tengah nazak, bahawa dia sedar dosa ni kembali. Apa yang ditulis tu tak terlepas daripada pandangan rakib dan atid. Macam semalam saya ada lihat dalam browser Facebook kan, sebuah video seorang nenek umur 86 dan seorang nenek umur 90 saling berkata-kata, saling, mereka ni tak ingat nama mereka. Maksud saya tak ingat nama masing-masing kan. Awak nama siapa kan? Nama saya
apa tu, Salma, nama awak, macam tu lebih kurang. Tiba-tiba ada orang komen, seingat saya orang Islam ni komen, dah nyanyuk dah masing-masing. Jadi ada orang reply, terus awak pun akan nyanyuk juga. Dia nak backup diri dia balik, nak mempertahankan diri dia balik, terasa ke? Orang Islam. Rasulullah dia menyebut, qala Rasul, laisa minna man la yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan dalam kalangan kami mereka yang tidak mengasihi orang muda dan tidak menghormati orang tua. Allahu Akbar. Kita takut sangat. Apa yang ditinggalkan itu akan berkekalan sampai hari kiamat. Walaupun dia sudah mati, tak kala ada coretan kosong itu, coretan berunsurkan benda yang tidak baik, kita takut benda itu akan menjadi dosa yang menghantui di dalam barzakh sana nanti. Dan selagi mana tidak bermaaf dengan orang itu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jagalah perkataan kita, jagalah lisan kita. Tak ada benda-benda yang baik, tak ada benda yang baik disebut, senyap. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dari akhirat, dia berkata-kata yang baik ataupun dia senyap. Falyasmut, dia senyap. Walan yazabilah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada orang-orang macam ni, daripada sifat kita pun sifat macam orang ini. Jauh, tak payah buang masa. Lebih baik baca kitab, baca Quran, lebih bermanfaat buat ni. Wallahu a'lam bissawab. Ay'anil batil. Allazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Imam Ibn Katsir dalam mencoretkan ia adalah ay'anil batil, tentang kesalahan, wa huwa yushmilu syirk, dan juga meliputi syirik, kama qala ba'dhum wal ma'asi kama qala al-akhar. Sebagian mengatakan termasuklah syirik, dan sebagiannya menyatakan termasuklah maksiat. Kama qalahu akharin, wa ma la fa'idah fihi min al-aqwal wal af'al. Wa ma la fa'idah fihi min al-aqwal wal af'al. Dan benda tidak mendatangkan manfaat daripada perkataan dan daripada perbuatan. Tak ada manfaat, tinggalkan. Maka qala ta'ala, wa iza marru bil lagwi marru kirama. Seperti mana Allah menyebut, wa iza marru bil lagwi, ketika mereka melalui sesuatu benda yang sia-sia, marru kirama, mereka melalui dengan penuh hormat. Makna kata, kalau saya rujuk dalam tafsir Abu Anas Madani, bukan Malaysia Madani, Abu Anas Madani, dia, seingat saya, dia menyebut tentang bila kita, ini adalah ayat yang menunjuk kepada bila kita terlibat dalam sesuatu benda yang sia-sia, dalam satu majlis yang sia-sia, dan satu grup yang sia-sia, kita cuba untuk tegur dan penuh hikmah, tapi kalau tak mampu, kita tinggalkan, kita left. Itu maksudnya. Qala Qatadah, atahum wallahu man amarama wa qazahum an zalika. Terus yang kita masuk ayat ciri yang ketiga bagi orang yang beriman yang paling beruntung. Ya Allah sebut, wallazina hum lizakati fa'il, dan mereka yang mengerjakan zakat. Macam yang disebut di sini, al-aksalun ala anna al-murad bizakah ha huna zakatul amwal. Kebanyakannya dimaksudkan dengan zakat dalam ayat ini adalah zakat harta. Wallazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang mukmin yang paling beruntung, yang paling berjaya, yang paling bahagia adalah mereka yang menjaga faraj mereka. Faraj ni maknanya kemaluan, baik lelaki, baik perempuan. Dia tidak mengerjakan zina, tidak mengerjakan liwat. Wallazina qad hafazu furujahum minal haram, yang menjaga faraj mereka daripada benda haram. Fala yaqauna fima nahahumullahu anhu min zina aw liwat. Mereka tidak meletakkan sesuatu yang ditegak oleh Allah seperti zina dan liwat. Wala yaqrabun siwa azwajim allati ahlallahu lahum, dan tidak mendekati orang selain daripada pasangan-pasangan mereka yang dihalalkan oleh Allah. Maknanya dia ini tidak melakukan sesuatu yang membabitkan, kita sebut aktiviti seksual selain daripada pasangan yang dihalalkan oleh Allah. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum faman ibtagha wara'a zalik fa ulaika hum. Tapi sesiapa yang menyalurkan fungsi aktiviti seksual yang telah digunakan oleh Allah untuk pasangan mereka,
selain daripada pasangan mereka, mereka menyarukan pada benda yang salah, maka dia telah melampaui batas. Tak kisahlah dia berzina ke, dia berliwat ke, Allah menyebut kalau selain daripada dia dengan pasangan, maka dia telah melampaui batas. Fa'ulaika humul 'adun. Al-'adun maknanya melampaui batas. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan bahawasanya, minta maaf sebut, aktiviti onani adalah haram. Termasuklah onani itu sendiri. Sebab dia bukan menggunakan fungsi itu untuk pasangan. Seperti mana Allah menyebut tadi, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ, kecuali terhadap pasangan mereka. Maknanya kata kalau amalan onani yang tidak melibatkan dengan orang-orang yang tak halal dikahwini, dia tak berzina pun, dia tak buat liwat pun, dia cuma onani, dia pandai diri sendiri saja. Kata Imam Syafi'i di sini, وَقَدْ إِسْتَدَلَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ وَافَقَهُ على تحريم الاستمناء على تحريم الاستمناء باليد. Imam Syafi'i ini dia beristidlal, dia berhujjah, dia memberikan satu hukum bahawasanya amalan onani itu juga adalah haram, onani yang menggunakan tangan, berpandukan ayat yang mulia ini, bihazil ayatil karimah, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwaj aw ma malakat aymanuhum fa za kharij an hazaini qasmain. Sebab dalam ayat tadi kita dah sebut Allah memuliakan, Allah kata orang mukmin yang paling beruntung adalah mereka yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap pasangan mereka. Mereka tak berzina, tak berliwat. Jadi onani ini dia keluar daripada ayat ini, tak termasuk ayat ini. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah, dalam pandangan saya, dia beristidlal cara begini, berpandukan ayat ini. Waqad qala Allah Ta'ala faman ibtagha wara'a zalik fa ulaika humul 'adun wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilayhi ma'ab. Terusnya kita lompat pada ayat yang terakhir, wallazina hum li amanatim wa 'ahdihim ra'um. Ini ciri yang terakhir, iaitu mereka yang bila dapat sebuah janji, dia berpegang dengan janji itu, dia lunaskan janji itu. Wa 'ahdihim ra'um. Siapa yang ada amanah, siapa ada janji, dia lunaskan, dia tunaikan. Ai iza tuminu lam yakhun. Kalau diberikan amanah, dia tidak mengkhianatinya. Bal yu'addunaha ila ahliha, bahkan mereka melaksanakan kepada ahlinya, pada orangnya. Wa iza ahadu au aqadu awfu bizalik. Apabila diberikan sesuatu janji, tadi amanah, dia tak mengkhianati. Janji, dia tidak memungkirinya, dia melaksanakannya. La kasifat munafikin, tidak seperti orang-orang munafik. Sebab Rasulullah menyebut orang munafik ini, ciri-ciri mereka adalah ada 3. Qala Rasul ayatul munafiq salas, iza haddath kadzaba. Orang munafik ni bila dia bercakap, dia berdusta, dia cakap dia menipu, cerita dia tipu belaka. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia memungkiri janjinya. Janji nak tolong, aku janji nak tolong kau dalam membaiki kereta kau esok pagi. Okey, esok pagi. Tiba-tiba esok pagi dia tak datang pun. Malah bila cek dia telefon kena block. Tahu-tahu dia dah fly ke negeri luar. Itu contoh. Dan ciri yang ketiga, wa izzatu mina khan, apabila diberikan amanah, dia mengkhianati, dia memungkiri. Contoh, dia ni menjadi seorang menteri, ya, datang seorang pelabur rasuah dia, diterima rasuah tu 1 juta 2 juta ringgit, diterima. Dia telah memungkiri amanah yang diberikan itu. Patutnya dia laksanakan kewajipan yang telah ditetapkan mengikut apa yang diorganisasikan sebagai menteri tersebut. Ada lagi ayat yang terakhir, wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang menjaga salat mereka, ai yuwazibun 'alaiha fi mawaqitiha, kama qala Ibn Mas'ud. Mereka yang menjaga salat mereka, tak meninggalkan salat mereka, sebaik-baiknya pada waktunya, masuk waktu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah.
bila waktu dengar waktu azan, dia tinggalkan benda-benda dunia ni. Kan, cuba sedaya mana yang mampu sikit-sikit. Biasa bila kita lihat orang sekeliling kita, bila mendengar azan, dia masih sibuk istaghallah berdunia, sibuk untuk layan telefon dia, sibuk berbual orang lain, tu luar kemampuan kita lah. Tapi kalau di sini berseorangan dalam bilik, dia tengah main game, tengah main telefon, cuba tinggalkan dia, itu tengah azan. Seruan daripada orang untuk dekat dengan Allah. Cuba, walaupun tak dapat daripada awal, kita cuba sikit. Hari ni hayya 'alas salah, kita masa sebelum tu kita masih main phone lagi, hayya 'alas salah, kita berhenti main phone, cuba dengar hayati ni panggilan Allah. Kita akan balik kepada Allah satu masa nanti. Esok kita cuba asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita berhenti awal macam tu. Lusa asyhadu alla, insya-Allah lama kelamaan pada sampai waktu dia, bila dengar saja seruan azan Allahu akbar, kita dah boleh campak phone kita. Kita juga waktu ambil wuduk, jangan sibuk fikir pasal dunia kan, borak dengan orang lain. Tadi kau dah siap ke assignment tadi? Ya dah, aku dah siap. Aku tak nampak buat kau tengah kumur-kumur, tengah basuh tangan, masih lagi sempat nak sembang pasal dunia. Tinggalkan dulu, tinggalkan dia. Itu Imam An-Nawawi rahimahullah, dia memuatkan doa-doa ketika wuduk. Walaupun hukumnya tak ada Nabi ajar kepada kita doa tersebut, tapi hukumnya dia harus saja. Ada banyak doa yang disebut bila nak basuh muka. Allahumma, kita tujuan doa ni apa? Supaya kita fokus kan, fokus ambil wuduk. Allahumma baik wajhi kama nawwarta bi wa la taswad wujuhi yawma taswad wujuh a'daik. Ya Allah, putihkanlah wajahku dan jangan kau hitamkan wajahku seperti mana kau hitamkan wajah musuh-musuh. Bila nak basuh tangan kanan tengah wuduk, Allahumma a'tini kitabi biyamini hasimi hisabin yasira. Ya Allah, berikanlah kepada aku nanti dia pada mahsyar nanti kitab daripada belah kanan. Sebab bila dapat kitab daripada kanan, fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu bishimali awi wara'i zahri, kalau dapat kitab daripada belah kiri, maknanya mungkin dia akan masuk neraka kan, daripada ayat Quran tu. Jadi bila sebelum tengah ambil wuduk, belah kiri pula, tangan belah kiri, Allahumma inni a'udzubika untuk dia ni kitabi bishimali awi wara'i zahri. Ya Allah, jangan kau bagi kitab daripada mahsyar nanti daripada belah kiri aku ataupun daripada belakang aku kan. Masa tengah nak basuh telinga pula, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una qawl fayattabi'una ahsanahu. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una qawl. Ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan mereka yang mendengar perkataan yang baik kan. Fayattabi'una ahsanahu, dan aku mengikuti kebaikan tersebut. Masa tengah basuh kaki pula, tengah wuduk, basuh kaki kanan, Allahumma thabbit qadamaya 'ala sirat mustaqim. Ya Allah, teguhkan kaki kanan, teguhkan kaki aku ketika aku nak melintas sirat di pada mahsyar nanti. Sebab sirat tu nanti mencabar. Mereka yang banyak dosa merasa payah nak melintasi, bahkan dia terjatuh. Tapi bagi mereka yang banyak pahalanya, dapat melintasi punya laju daripada Ferrari di highway dari Johor ke Perlis hanya dalam masa yang sangat sekejap. Ini di sana nanti lebih pantas daripada itu. Masa nak basuh kaki kiri pula, kita baca Allahumma inni a'udzubika an tazilza qadami 'ala sirat min yauma tazillu aqdamil munafiqin. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada aku tergelincir ketika nak menitis sirat. Takut ni kaki kita ni layak akan digunakan untuk melintas sirat nanti. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada aku terjatuh. Aku berlindung denganmu, aku pohon inayahmu. Ketika mana hari tersebut akan tergelincir kaki-kaki orang munafik yang kita sebut ni. Orang munafik tergelincir kaki, masuk neraka. Allah menyebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Innal munafiqin mansub apa dalam mansub bilia kan, sebab dia adalah isim inna. Isim inna, jadi hukum dia adalah mansub bilia.
sesungguhnya orang-orang munafik terletak di kerak api neraka yang paling dalam. Sebab apa? Sebab apa yang saya faham, mengikut pandangan saya, orang munafik ini dia secara sembunyi-sembunyi menentang Allah. Kalau orang musyrikin, memang secara terang orang dah tahu dah taktik dia macam mana. Tapi kalau orang munafik ini memang ada muslihat licik, macam swiper dalam cerita Dora tu. Kita tak tahu. Kejap itulah. Kenapa dia tak bunuh je swiper tu kan? Sekejap baik, sekejap jahat. Sebab dia rasa kesian sangat dengan swiper tu. Dia ingat swiper tu baik sangat, padahal swiper tu ada muslihat dia. Gitu. Macam musang. Licik macam musang, munafik. Sebab itu apa yang saya faham. Kerana itu Allah mengatakan orang munafik ni neraka yang paling dalam. Patutnya kalau kita fikir cerita, patut orang musyrikin lah. Orang musyrikin tak beriman dengan Allah. Orang munafik beriman dengan Allah. Tapi orang munafik ni berpura-pura dan banyak melancarkan tipu daya dalam sembunyi untuk menjatuhkan masyarakat Islam kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ada seseorang bertanya pada Nabi, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini daripada kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, Ibnu Mas'ud tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul amal ahab ila Allah? Mana amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menyebut, qal as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Masuk waktu, salat. Selain upaya mana yang kita mampu lah. Macam kita sebut tadi secara tadrijian, secara berperingkat. Kita pun tak dapat nak menjamin kita ni setiap waktu, hebat kita akan solat tepat pada waktunya kan. Kita cuba sedaya mana yang kita boleh. Qultu summa ay qal birrul walidain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, solat pada waktunya. Masuk waktu, amalan yang kita bila dengar azan, tinggalkan gadget. Itu formula, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, berwuduk dengan penuh tekun, jangan fikir pasal dunia, jangan berbual dengan orang lain. Baca doa yang tadi tu sambil membayangkan anggota kita tu pada masa nanti. Basuh tangan kanan, kita mengharapkan Allah bagi catatan baik daripada tangan kanan kita semasa di pada masa. Basuh kaki kita membayangkan Allah menyelamatkan kaki kita daripada terjatuh ketika meniti sirat. Itu contohnya. Dan kita tengah salat, kita cuba untuk fokus, walaupun tak dapat 100%, kita cuba mana yang kita boleh. As-salat ala waqtiha, kemudian berbuat baik kepada mak bapak kita, orang tua kita. Sumai qal al-jihadu fi sabilillah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang seterusnya adalah berjihad di jalan Allah. Contoh macam kita ni tengah menimba ilmu, tengah mendengar ni, itu pun jihad fi sabilillah, sebab kita nak mendapatkan keredaan Allah dengan jalan yang mencabar, jalan yang memerlukan pengorbanan. Saudara-saudari yang tengah menuntut ni pun memerlukan pengorbanan untuk mendengar apa yang saya sampaikan ni. Melawan daripada mendengar benda-benda yang lain kan. Melawan daripada ar-raghbah, keinginan untuk melayari media sosial, untuk scroll benda-benda lain, tapi dapat fokus mendengar apa yang saya sampaikan ni. InsyaAllah saya ucapkan tahniah. Ini pun satu jihad fi sabilillah, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka bila mana kita telah memiliki sifat-sifat ini, ya, kita tinggalkan benda yang sia-sia. Kita menjaga kemaluan kita. Kita menjaga salat kita. Kita khusyuk dalam salat kita. Maka Allah kata dalam coretan ini, Imam Ibn Katsir menukilkan walamma wasafahum ta'ala bil qiyam bi hadhihi sifatil hamidah wal af'alur rasyidah. Ketika mana umat Islam memiliki sifat mendirikan sifat-sifat terpuji ini, perbuatan-perbuatan yang murni ini, qal, Allah kata ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu akan menjadi pewaris. Pewaris apa? Macam ni, kita mewaris harta, kita mewaris rambut mak bapak kita, mewaris genetik. Tapi Allah kata mewaris syurga. Syurga apa? Syurga yang paling tinggi, yakni syurga Firdaus. Mana saya tahu syurga yang paling tinggi? Sebab Imam Ibn Katsir ada nukilkan di sini yang mana disabitkan dalam Sahihain, riwayat sahih.
bahwasanya Rasulullah menyebut, qala Rasul, idza sa'altumullah bil jannata, idza sa'altumullah al jannata, kalau kamu memohon kepada Allah syurga, fas'aluhu firdaus, maka mintalah firdaus. Sebab apa? Sebab fa'innahu a'lal jannah, kerana sesungguhnya firdaus itu adalah syurga yang tertinggi. A'lal firdaus, syurga yang paling tinggi. Tak ada syurga yang paling tinggi selain daripada firdaus. Wa awsatul jannah wa minhu tafajjar anhar jannah, dan daripada firdaus itu terpancar sungai-sungai syurga. Allah menyebut dalam lafaz jamak taksir anhar, bukan lafaz mufrad, bukan hanya sebatang sungai saja ada, tetapi banyak sungai yang terpancar mengalir daripada syurga firdaus tersebut. Wa fawqahu arsyur rahman, dan atas firdaus itu adalah tempat bersemayamnya arasy Allah, arasy rahman. Ya, itu yang disebutkan. Bagaimanakah saya tahu firdaus ini adalah syurga yang paling tinggi? Kum fiha khalidun, orang-orang ini yang memiliki sifat-sifat tadi itu, 5 rasa 5 ciri tadi itu, mereka kekal di dalamnya. Bayangkanlah kita mendapat syurga yang paling tinggi dan kita kekal di dalam syurga tersebut. Demikianlah sedikit yang dapat kita kupaskan daripada tafsir Suratul Mu'minun ayat pertama hingga ayat ke-11 yang menceritakan tentang sifat-sifat orang mukmin yang paling beruntung yang mendapat kebahagiaan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita pun termasuk dalam golongan yang kita cuba untuk mengamalkannya, dan insya-Allah dengan izin Allah kita adalah salah seorang daripada mereka yang disebutkan oleh Allah dalam ayat awal surah Al-Mu'minun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wa li a'immatil muslimin 'ammatan wa khassatan. Astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.